Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani, Naib Presiden UMNO, merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang dikasihi Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noaini binti Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia, merangkap Menteri Perdagangan dan Komuniti Malaysia. Yang disayangi, yang berbahagia Datuk Seri Nurliza binti Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Wakil-wakil MK Majlis Kerja Tertinggi UMNO ke Mesyuarat ke Persidangan UMNO Wanita UMNO 2025 yang terdiri dari yang berhormat Datuk Seri Senator, Yang berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, yang berbahagia Datuk Muhammad Arif bin Abdul Majid, yang berbahagia Datuk IR Dr. Sheikh Hussein bin Maidin. Barisan Esko Wanita UMNO Malaysia yang terdiri dari Yang berhormat Senator Datuk Rosni bin Soha, yang berbahagia Datuk Maizatul Akmal binti Haji Alwi, yang berbahagia Datuk Rosni bin Zahari. Seterusnya, Barisan Esko Wanita UMNO Malaysia, tidak dilupakan ialah yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajidi, Datuk Dasuki yang baru sampai, Setiausaha Agung UMNO Malaysia. Dan seterusnya, Ketua-Ketua Wanita Negeri, Ketua-Ketua, Naib-Naib Ketua, Setiausaha dan Ketua-Ketua Penerangan Wanita UMNO bahagian, para perwakilan yang berada di Dewan ini dan juga di Dewan yang bersebelahan, para pemerhati, wakil-wakil media, puan-puan dan tuan-tuan yang dihormati sekalian. Tidak kita lupakan ialah jemputan-jemputan khas yang turut bersama kita di Dewan ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah izinnya maka dapat kita berkumpul di Dewan ini bagi melaksana tanggungjawab di bawah Fasal 8 Perlembagaan UMNO yang menghendaki persidangan Perhimpunan Agung Wanita diadakan pada masa yang telah ditetapkan. Kesyukuran juga dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kelapangan masa, diberikan kesihatan yang baik, negara yang aman dan makmur sehingga membolehkan kita berada di Dewan ini pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Bagi pihak majlis, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bersidang kepada para perwakilan sekalian. Kita kemari membawa sebuah harapan. Mahukan UMNO berada di barisan hadapan. Jadikan persidangan ini sebuah medan percaturan. Betulkan nawa itu, luruskan liku, nyalakan semangat perjuangan. Para perwakilan yang dikasihi sekalian, seperti yang telah kita sedia maklum, Datuk Sharifah Aminah binti Said Muhammad, Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia, telah kembali ke rahmatullah, meninggalkan perjuangan ini untuk kita teruskan bersama. Kita doakan semoga roh Allah Yarhamah ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman dan salih. Mari sama-sama kita menadah tangan, menghadiahkan bacaan umul kitab buat Allah Yarhamah. Al-Fatihah. Terima kasih. Para perwakilan sekalian,
para 3.3, Fasal 3.3 Peraturan Persidangan menyatakan bahawa pengerusi tetap hendaklah menjadi pengerusi dalam sebarang persidangan. Melainkan jika pengerusi tetap tidak hadir, maka timbalan pengerusi tetap hendaklah mengambil tempatnya. Oleh yang demikian, saya selaku timbalan pengerusi tetap akan menjalankan tugas sebagai pengerusi Persidangan Perhimpunan Agong Wanita pada kali ini, bersama dengan pembantu pengerusi persidangan yang akan dilantik di kalangan perwakilan sebentar nanti. Sebelum persidangan dimulakan, berikan saya sedikit masa untuk menjalankan beberapa perkara di bawah tata kelola persidangan. Pertamanya, akuan sumpah. Saya Azizah binti Johor, nombor kad pengenalan 521110085062. Dengan ini membuat pengakuran yang jujur dan ikhlas bahawasanya saya bukanlah seorang yang diisytiharkan muflis oleh mana-mana mahkamah di bawah Akta Pertubuhan 1966. Yang benar, Azizah. Sekian, terima kasih. Keduanya ialah mengenai pengumuman jumlah kehadiran. Jumlah kehadiran adalah seramai 1,131 orang. Oleh yang demikian, cukup korum untuk kita meneruskan persidangan Perhimpunan Agong Wanita UMNO Malaysia pada hari ini. Saya dengan ini mengisytiharkan persidangan Perhimpunan Agong Wanita UMNO Malaysia 2025 dimulakan pada jam 9.44. Perkara seterusnya ialah pelantikan pembantu pengurusi persidangan dari kalangan perwakilan yang akan membantu saya mengendalikan Perhimpunan Agong Wanita pada hari ini. Para perwakilan sekalian, saya dengan ini membuka kepada perwakilan sekalian untuk membuat cadangan. Sila buat cadangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang bahagia Datuk Pengerusi Persidangan. Izinkan saya mencadangkan saya Suhaila Muhammad Zain, Ketua Wanita Kota Raja, ingin mencadangkan yang berbahagia Datuk Hajah Halimatun, Ketua Wanita Negeri Selangor, Ketua Wanita Sungai Buloh sebagai pembantu pengerusi persidangan pada hari ini. Mohon sokongan serta bulat suara. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Puan Suhaila binti Mat Zain telah mencadangkan yang berbahagia Datuk Halimah Tun Saadiah binti Bohan, Esko Wanita UMNO Malaysia, merangkap Ketua Wanita UMNO Negeri Selangor dilantik sebagai pembantu pengerusi persidangan. Para perwakilan sekalian, bagi menjimatkan masa dan untuk melicinkan perjalanan persidangan kita pada hari ini, boleh saya dapat sokongan dari para perwakilan atas cadangan tersebut. Sila angkat tangan sekiranya para perwakilan menyokong. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih para perwakilan atas kerjasama. Tahniah Datuk Halimatun Saadiah atas pelantikan sebagai pembantu pengerusi persidangan. Puan SUK, sila iringi Datuk Halimatun Saadiah untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Datuk Halimatun Saadiah akan membuat akuan sumpah apabila tiba masanya nanti. Selesai sudah perkara-perkara bersabit dengan tata kelola persidangan. Kita teruskan persidangan dengan agenda pesanan pengerusi tetap. Para perwakilan sekalian, Fasal 24 Peraturan Persidangan memberi penjelasan tentang perkara-perkara yang ditegah semasa persidangan perhimpunan. Sesungguhnya, wanita tak perlu dipesan-pesan. Koma memang bijak menjalankan urusan. Namun kalian perlu juga diingatkan kerana ianya satu peraturan. Para perwakilan sekalian, pastikan telefon kalian tidurnya sepi. Nanti berbunyi tak renti-renti. Hilang pula konsentrasi. Habis mesyuarat apa tak reti. Para perwakilan yang disayangi, mesyuarat kita setahun sekali. Maka hadam segala intipati. Balik nanti boleh dikongsi-kongsi. Biar anak buah kita kaya dengan informasi. Para perwakilan sekalian,
Sekiranya terbawa besi, keluli, gunting, pisau, tali, belati, serahkan semuanya kepada sekuriti. Langkah keselamatan dah pun disusuni. Itulah para perwakilan sekalian serba sedikit tentang perkara-perkara di bawah pesanan pengurusi persidangan. Sekarang sampailah kita kepada agenda membentang kertas-kertas persidangan Perhimpunan Agung Wanita UMNO 2025. Sila maklum, kertas-kertas persidangan ini hanya untuk pembentangan sahaja dan tidak perlu dibahaskan. Majlis dengan ini mempersilakan Puan Setiausaha Yang Berhormat Senator Datuk Hajah Rosni binti Haji Soha untuk membentang peringatan persidangan Perhimpunan Agung Wanita UMNO tahun 2024, kertas persidangan bilangan 1 Palang 37 Palang 2024. Silakan Datuk. Terima kasih pengurusi persidangan. Saya Rosni binti Soha dengan ini membentangkan peringatan Perhimpunan Agung Wanita UMNO 2024 bagi 2025 bagi kertas persidangan bilangan 1/38/2025. Terima kasih. Terima kasih Datuk atas pembentangan itu tadi. Majlis sekali lagi menjemput Puan Setiausaha untuk membentang penyata tahunan persidangan Perhimpunan Agung Wanita UMNO Malaysia tahun 2024-2025, kertas persidangan bilangan 2/37/2024. Silakan Datuk. Terima kasih. Dengan ini saya membentangkan penyata tahunan Perhimpunan Agung Wanita UMNO Malaysia bagi tahun 2024-2025 bagi kertas persidangan bilangan 2/38/2025. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Sekarang tibalah masa yang kita tunggu-tunggu iaitu agenda ucapan dasar Ketua Wanita UMNO Malaysia. Majlis dengan hormat takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noaini binti Ahmad untuk memberi ucapan dasar. Silakan Datuk Seri.